Orang ingat letak diamond dekat gigi. Tak, itu bukan diamond ya. Itu adalah Invisalign. Yes, Waalaikumsalam. Mungkin ini adalah hari kedua. Kurang selesa sebab dia sakit sikit. Sayang, hey. Yes, masih tak selesa. Sebab dia ada sesakit macam gigi nak cabut rasa. Sakit. Ara? Ya, Mami nak work kejap, kan? Ara pakai band. Ara pakai band. Invisalign, sayang. Tanya Lola, sayang. Ni Bella akan letak pelet. Bella akan kalau nak makan buka, letak dekat dalam ni. Okay, lepas tu Bella akan cuci. Tapi ini insyaAllah korang akan bersama dengan Bella. Kita akan ada dia punya journey tak melebihi 6 bulan. Braces ni tak lebih 6 bulan. So bila Bella tersentuh gigi lain, macam tertutup kan dia, tu kan sakit. Mungkin akan rasa okey lepas minggu. Itulah insyaAllah. So every week Bella akan tukar. Dia dah bagi untuk sebulan punya. Tak selesa kan. Okay, hai semua. Bella nak tanya. Bella nak tanya ni tak nampak pun braces? Ada. Nampak tak? Nampak ke? Ya sayang? Nampak kan? Okay, so nampak So je Bella tak lama. Ada tak yang nak join Music Night Run dekat Pavilion pada 1 hari bulan 2 di Pavilion? Ada tak? Lepas tu lag ke? Okay kan? Okay. So, boleh je. So, ada tak? Okay. Tapi korang dia cakap Bella kita orang nak join, tapi dia cakap dah full. Lag. Semua cakap lag lah. Waalaikumsalam. Sikit lah ada. Ya. Ke boleh pinjam internet tak? Ampun. Internet dapat tak? Lag teruk. Nak hotspot je. Betul tak? Selesa ke? Hari ni baru hari kedua. If you ask me, dah selesa lah. Yalah, besar ada kat Melaka. Besar adalah asal kat Melaka. Okay, kita berbalik pada soalan. Ada tak yang nak join? Sebenarnya Bella macam kesian sebab ramai fans yang nak datang, nak join. Mana korang akan dapat ni tau. Okay, night run. So ini yang Bella macam berat. Medal. Yes, ni medal dia cantik kan? Sangat cantik. And nanti rasanya ramai yang akan join. Sekarang ni yang join berapa orang dah? 17,000. Dah 17,000, tapi Bella cakap dengan organizer, Bella nak juga fans Bella join, tolonglah buka. Tapi dia kata boleh. Dia hanya benarkan berapa? Berapa je? Tak berapa ya? 500. Yes, rasa dia 500. Ni tu WhatsApp. Okay, tahu tak yang best untuk korang? Sekejap. Yang best untuk korang, Bella, okay, yang ni dah tak boleh dah full, dah tutup. Ada 2 tau. Pada hari yang sama ada 2. Tu 1 pagi, 1 yang petang.
Malam lah, malam. Okay, rasa macam Bella ni kuat snacking. So kalau Bella snacking, tapi bila dah pakai ni dia tak boleh snacking. Dia buka dulu baru boleh snacking. So ya, tak apalah pengorbanan. Tapi insyaAllah nanti selepas 6 bulan kita tengok hasilnya. Okay, so ada dua kat sini. Yang tu dia boleh buka 200 orang saja. Yang tu dia boleh buka 50 orang saja. Kamu kata 2,000. Okay, sorry guys, bukan 500. Yang ni hanya 200 orang je boleh lagi. Yang tu 50 orang. Okay, yang ni 10km, yang ni fun run. Okay, yang ni best. Yang ni best. Sebab nanti lepas orang habis lari, Bella nyanyi, Bella perform. Lah, Bella janji Bella akan bawa lagi yang best untuk korang. Korang akan menari sama-sama dengan Bella. Ya, sorry Mama, kau dah cakap orang 1,000 tau. Oh ya kan, tak apa, nanti kita boleh minta tolong, tak apa, cakap je. Sorry guys, sebab Bella sibuk, jadi tak sempat nak berbual dengan Mama. So minta maaf, 200 untuk yang malam. Ini dia just tambahan, diorang dah tutup dah. Sebab dah 17,000. Siapa tempat dia dapat lah. Bella pakai apa bibir nampak bengkak? Taklah. Okay, sampai cepat dia dapat. So, Bella dengar macam menjerit-jerit tak? Sebab tempat ni agak bising. Sorry kalau Bella macam jerit-jerit. So, yang ni adalah fun run. Fun run ni dah 17,000 orang yang join. Tapi untuk korang, Bella dah minta lagi 200. So, sebenarnya semua orang yang dah join tu, dah register dengan harga RM59. Tapi under Bella akan bagi korang harga RM40 untuk join. Lain sorry Bella, ya. RM40. Tapi macam mana nak dapatkan harga RM40 tu? Korang tak boleh pergi ke account organizer. Korang kena guna QR yang Bella dah bagi. Korang kena press transparency atas bawah pakai. Okay, so RM40 ada QR dekat yang Bella post kat TikTok, ataupun Bella akan letak QR tu dekat IG story Bella nanti. Okay, so korang screenshot je pasal. So korang scan je lah. Okay, yang ni untuk 200 orang. Okay, so yang ni fun run. Selepas korang habis lari, korang kat mana? Kat pavilion. So selepas tu Tak tutup jalan, tak tutup jalan. pavilion akan tutup jalan. Selepas korang lari tu mau cakap lag lagi. Sorry guys, Bella nak end live ni. Sekejap je. Yeah. Lepas tu yang ni, lepas korang lari, korang akan teman Bella perform nyanyi. Bella akan nyanyi untuk korang malam tu 1 hari bulan 2 dekat depan pavilion. Okay, so yang ni yang sebelah pagi. KL10 ni berat. Okay, ini untuk 10 km. Leg lah, teruk line dia kan. Okay lah guys, Waalaikumsalam. Bella rasa Bella kena end live dah sebab dia lag teruk sangat. Tapi korang dah faham kan? Korang just screenshot pula. Korang just scan QR je. Lag teruk. Korang just InsyaAllah, amin. Thank you. Lag. Okay, so korang boleh pergi scan sebab yang ni ada 50 lagi orang boleh. 50. Kan? Yang ni 200. So ni 50, ni 200. Nanti Bella buat lagi, okay? Tapi untuk hari ni je. Tak ada buat lagi, yang hari ni je sekarang. Dia tak ada buat lagi dah. Harap akan lari juga kan? Lari? Jaya. Ya, saya pakai bergelang.
hanya boleh hari ini je, okey? Okay. Thank you so much. Nanti kita jumpa pada 1 bulan 2. Orang pergi nanti ada IG story. Nanti boleh letak kat IG story, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.